Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Alfiah Dikru Aminuddin, wartawan cilik Texas Studio Expo Chicken. Hari ini, sekolah kami telah mengadakan majlis pelancaran Bulan Kebangsaan untuk tahun ini. Jom kita saksikan jemputannya. Cikgu, boleh cikgu ringkaskan apa aktiviti yang akan dilaksanakan pada bulan kebangsaan ini? Waalaikumsalam Alfiah. Selaku wartawan cilik Pusat Sumber Sekolah. Baik, banyak aktiviti dalam bulan kebangsaan ini telah cikgu dan rakan-rakan cikgu, iaitu 5 panitia bergabung untuk melaksanakan aktiviti sepanjang bulan kebangsaan inilah. Baik, antaranya pertandingan mewarna bagi murid-murid tahap 1, pertandingan kuis madani bagi murid-murid tahap 2, pertandingan membuat jalur gemilang daripada bahan terbuang, iaitu pertandingan suara emas, iaitu lagu-lagu patriotik yang akan dinyanyikan oleh murid-murid tahap 1 dan tahap 2. Pertandingan sajak, mendeklamasikan sajak, melaksanakan pertandingan basikal madani atau basikal berhias yang cantik, kan. Dan kelas yang terbaik pun kita laksanakan juga, iaitu kelas yang terbaik sumbangan disumbangkan oleh STNST. Cikgu harap dengan adanya pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti kita laksanakan ini memberi peluang kepada murid supaya mewujudkan rasa syukur dalam jiwa mereka tentang betapa pentingnya kita mempertahankan kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini. Tuan, boleh saya tanya satu soalan? Waalaikumsalam. Boleh. Apa harapan Tuan untuk bekerjasama dengan SK Cukai sempena sambutan Bulan Kebangsaan ini? Okay, harapan saya dan pihak syarikat ialah untuk memupuk semangat kemerdekaan untuk anak-anak muda zaman sekarang lah. Sebab bagi saya dan syarikat, sekarang anak-anak kurang patriotik dengan negara. Jadi bila saya support dari segi semangat untuk menjayakan kemerdekaan ini supaya dapat memupuk lagi semangat untuk kemerdekaan. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone.